You seem to understand. I'm locked in here with you. You're locked in here with me. Penjara sepatutnya menjadi tempat menegakkan keadilan. Dinding yang memisahkan penjenayah, jeriji besi yang mengawal mereka. Tetapi ada penjara yang melangkaui hukuman. Di sebalik pintu besi, ada tempat yang meragut kewarasan. Tempat ini di mana kelaparan menukar manusia jadi pemangsa. Di mana rusuhan menjadikan halaman penjara lautan darah. Ini bukan pemulihan. Ini ujian bertahan hidup. Dan inilah 10 penjara paling mengerikan di dunia. Nombor 10, penjara Gitarama, Rwanda. Dibina untuk 400 orang, Gitarama pernah menempatkan lebih 7,000 banduan. Sel begitu sesak hingga ada yang terpaksa berdiri berhari-hari, tidak mampu duduk atau baring. Selepas pembunuhan beramai-ramai Rwanda, penjara ini melimpah dengan tertuduh. Penyakit merebak, gangren memakan daging dan makanan terlalu sedikit. Ada juga laporan kannibalism. Banduan terpaksa memakan mayat demi bertahan hidup. Di Gitarama, anda tidak sekadar menjalani hukuman. Anda berjuang hanya untuk bernafas. Nombor 9, penjara Pulau Petak, Rusia. Di tengah tasik beku di utara Rusia berdiri penjara Pulau Petak. Asalnya sebuah biara pada tahun 1911, kini ia menempatkan banduan hukuman seumur hidup. Sekitar 200 orang, masing-masing dikurung 22 jam sehari dalam sel yang sempit. Lawatan keluarga hanya 2 kali setahun. Dikelilingi air beku, pelarian mustahil. Banduan menyebutnya sebagai kematian hidup. Hukuman yang tidak membunuh tubuh tetapi menguburkan jiwa. Nombor 8, penjara Black Beach, Guinea Khatulistiwa. Black Beach, nama yang sinonim dengan penderitaan. Dibina pada tahun 1940-an, ia menjadi terkenal semasa rejim Presiden Teodoro Obiang. Wartawan, pembangkang politik, malah rakyat biasa lenyap di sebalik dindingnya. Di dalam, banduan diseksa, kelaparan dan diserang penyakit. Pengawal terkenal dengan rasuah. Keluarga perlu membayar jika mahu banduan terus hidup. Warga asing yang pernah ditahan termasuk askar upahan British dan Afrika Selatan menggambarkannya sebagai neraka di bumi. Nombor 7, penjara Armenia. Di sebalik dinding batu penjara Nuburashin tersimpan kisah keganasan sistem penjara Armenia. Dibina pada era Soviet, ia terkenal dengan rasuah dan kekejaman. Banduan dilaporkan dipukul, dibiarkan kesejukan dan dinafikan rawatan perubatan. Ada didakwa pengawal sengaja melaga-lagakan banduan untuk mencetuskan pergaduhan. Pada tahun 2018, rakaman penderaan yang bocor mengejutkan dunia. Namun, perubahan hampir tiada. Bagi banduan, masa bukan sekadar hukuman. Ia azab yang ditentukan oleh penguasa penjara. Nombor 6, penjara Carandiru, Brazil. Dibuka pada tahun 1920, Carandiru membesar menjadi penjara terbesar di Amerika Latin. Menempatkan lebih 8,000 orang. Namun, namanya terpahat kerana tragedi 1992. Rusuhan meletus, pasukan polis menyerbu dan menembak tanpa belas kasihan.
111 banduan mati, kebanyakannya tidak bersenjata. Ramai ditembak dari belakang. Pembantaian Carandiru menjadi simbol kegelapan sistem penjara Brazil. Ia ditutup pada 2002 tetapi namanya kekal sebagai peringatan bahawa penjara boleh bertukar menjadi medan pembunuhan. Nombor 5 dan ini sangat menarik. Camp 22 Korea Utara secara rasmi ia tidak wujud. Hakikatnya Camp 22 adalah neraka tersembunyi Korea Utara. Luasnya lebih 700 km persegi berhampiran sempadan China. Di sinilah seluruh keluarga dipenjarakan termasuk anak kecil dan orang tua. Hanya kerana hubungan darah dengan musuh negara. Bekas pengawal yang melarikan diri menceritakan kerja paksa di Lombong, diet kubuluran dan hukuman mati di halayak orang ramai. Tiada siapa keluar hidup-hidup. Tiada kisah pelarian, tiada nama terkenal. Camp 22 adalah lubang hitam yang menelan manusia tanpa jejak. Nombor 4, penjara Black Dolphin, Russia. Diasaskan pada abad ke-18, Black Dolphin adalah penjara tertua dan paling digeruni di Russia. Kini ia menempatkan kira-kira 700 penjenayah paling berbahaya, pembunuh bersiri, pengganas dan kanibal. Pengawal mendakwa jumlah korban mereka melebihi 3,500 nyawa. Setiap pergerakan banduan dipantau 24 jam. Apabila dipindahkan, mereka dibengkokkan ke hadapan, ditutup mata dan diiringi pengawal. Ini berlaku supaya mereka tidak pernah hafal laluan penjara. Jadi pelarian mustahil. Sejak dinaik taraf sebagai Supermax pada tahun 2000, tiada seorang pun pernah berjaya meloloskan diri. Nombor 3, Chechot, penjara Mega El Salvador. Pada tahun 2023, El Salvador membuka Chechot, penjara mega yang mampu menempatkan 40,000 banduan, terbesar di benua Amerika. Ia dibina di bawah kempen perang menentang geng oleh Presiden Nayib Bukele. Ini berlaku selepas puluhan tahun geng MS-13 dan Barrio 18 menguasai jalanan. Beberapa bulan selepas ia beroperasi, kadar jenayah di El Salvador jatuh ke tahap paling rendah dalam sejarah. Daripada salah satu negara paling ganas di dunia kepada antara yang paling selamat di Amerika Latin. Namun, di dalamnya keadaannya amat kejam. Sel sesak, lampu tidak pernah dipadam, banduan digiring berantai dengan kepala dicukur, berdiri berbaris dalam diam. Ramai ditahan tanpa perbicaraan, lenyap dalam sistem. Kerajaan menggelarkannya kemenangan. Kumpulan hak asasi pula menuduhnya penderaan dan pelarian mustahil juga. Dinding konkrit dan kawalan bersenjata menjadikan kubu ini kebal. Chechot bukan sekadar penjara. Ia simbol bahawa di El Salvador, keselamatan dibayar dengan kebebasan. Nombor 2, ADX Florence Amerika Syarikat. Lokasi ini tersembunyi di Colorado Rockies berdiri. ADX Florence, penjara keselamatan tertinggi Amerika. Dibuka pada tahun 1994, ia dibina khususnya untuk menahan penjenayah paling berbahaya. Banduan di sini dikurung 23 jam sehari dalam sel kalis bunyi. Tingkap kecil tidak membenarkan pandangan keluar. Makanan dihantar melalui slot yang kecil. Komunikasi sesama manusia hampir sifar. Antara banduan terkenal termasuk ketua kartel El Chapo, Unabomber Ted Kaczynski dan konspirator 9/11 Zakarisi Mosoy. Pelarian di sini pula tidak pernah wujud.
Bekas pengarah menggambarkannya begini. Ini bukan penjara. Ia versi neraka yang bersih. Dan nombor 1, penjara La Sabaneta, Venezuela. Rumah kepada kekacauan. Dibina untuk 15,000 orang, ia sering memuatkan lebih 25,000 orang. Pengawal terlalu sedikit hingga geng menguasai keseluruhan blok. Senjata buatan sendiri berleluasa. Parang, lembing, malah senjata api diseludup masuk. Rusuhan 1994 membunuh 108 banduan dalam masa 3 hari. Pada satu ketika, nisbahnya satu pengawal untuk 150 banduan. La Sabaneta ditutup pada 2013, tetapi namanya terus hidup sebagai simbol penjara paling berdarah dalam sejarah moden. Okey, ini adalah sebutan khas untuk kita rakyat Malaysia. Penjara Kajang, Malaysia. Dibina pada tahun 1975, ia antara penjara terbesar di Malaysia, menempatkan ribuan banduan termasuk pesalah hukuman mati. Kajang turut mencatat sejarah politik. Pada tahun 1950-an dan sekali lagi pada tahun 2015, bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan PMX pernah dipenjarakan di sini. Di sebalik dindingnya juga menunggu pengedar dadah besar dan pembunuh yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Sesak, disiplin ketat dan hukuman akhir menjadikan Kajang bukan sekadar penjara tetapi amaran bahawa di negara ini jenayah boleh dibayar dengan nyawa. Penjara bukan sekadar dinding konkrit dan jeriji besi. Ia cermin kepada kuasa, kezaliman dan perjuangan untuk hidup. Ada yang dibina untuk menutup mulut penjenayah. Ada yang dicipta untuk membisukan penentang. Ada yang memenjarakan individu. Ada yang mengurung seluruh masyarakat dan semuanya meninggalkan satu persoalan. Apabila hukuman bertukar menjadi kezaliman, siapakah sebenarnya yang berada di sebalik jeriji?